Assalamualaikum, nama saya Nurul Kisha Umairah binti Agus Salim. Saya hos anda pada hari ini. Sekolah saya telah mengadakan kejohanan merentas desa. Mari kita lihat suratan aktiviti pada hari tersebut. Jom! Kita berjaya melengkapkan salah satu daripada acara tahunan kita, iaitu Wah, hebat betul atlet-atlet sekolah kita. Seterusnya, mari kita lihat ucapan daripada guru rumah dan para pentadbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Berkaitan dengan kejohanan merentas desa pada kali ini, harapan saya semoga semua rumah mempunyai semangat kesukanan yang tinggi untuk menang dan yang penting utamakan keselamatan. Biasanya kejohanan seperti ini adalah untuk melahirkan anak-anak yang cergas dari segi fizikal, di samping cergas dan cemerlang lah dalam akademik. Dan ini merupakan acara tahunan sekolah di mana-mana sekolah pun melaksanakan program seperti ini untuk mewujudkan semangat kekitaan, semangat bersama, semangat rumah dan akhirnya insya-Allah menjadi juara dalam sukan pada kali ini dan sukan-sukan yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari merentas desa Syafqat. Agak-agak rumah mana yang akan menang? Saya dah tentulah. Tengok rumah apa. Jadi kita tengok nanti, sama-sama kita nantikan keputusan nanti insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini anak-anak Syah akan mengikuti kejohanan merentas desa untuk tahun 2026. Dan Bonda berharap agar anak-anak dapat berlari dalam keadaan semangat kesukanan yang tinggi, persaingan yang positif antara rumah, iaitu rumah Aminuddin, rumah Rahman, rumah Murad dan juga rumah Hamdan. Tahniah diucapkan kepada yang berjaya dan yang kurang berjaya ataupun tidak mencapai sasaran, cuba lagi pada tahun hadapan. Ramalan cikgu, rumah Hamdan yang menang. Cikgu ramalkan, cikgu harap rumah Abdul Rahman ya. Tetapi nampak dari segi larian tadi, banyak rumah Aminuddin. Tapi dengan cikgu tetap nombor 1 Abdul Rahman. Rumah yang memenangi ialah rumah dengan mata 550. Rumah Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wais Fahmi bin Syamsul, Ketua Rumah Aminuddin. Dan saya Aina Nuralisha binti Amran sebagai penolong Ketua Rumah Aminuddin. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru Rumah Aminuddin kerana telah membantu kami untuk mendapat kemenangan kami pada hari ini. Kami telah mendapat juara dalam merentas desa dan insya-Allah kami juga akan mendapat juara dalam KOT dan Syah Unggul pada tahun 2026. Aminuddin Number 1.